Inilah trik genius petinju profesional. Pada awalnya, petinju kanan ni jangka yang Mamat tu buat gerakan pelik ni hanya untuk show off. Tapi sebaliknya berlaku. Gerakan ni adalah satu trik genius untuk bawa kakinya mendekati pihak lawan. Setup trik ni sangat kemas. Walaupun kaki dia dah dekat dengan lawan, tapi dia masih leankan badan dia ke belakang untuk tipu mata lawan dia. Dengan leankan badan ke belakang, lawan tak akan sedar sebenarnya jarak badan mereka sudah pun dekat. Dan dengan timing yang betul, boom! Satu straight kiri tepat ke kepala petinju kanan dan knockout cantik pun berlaku. Jangan lupa follow akaun ini untuk konten combat sport yang lain.